Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadati wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wal dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tamu-tamunya manjatkan serta setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang masih lagi Allah taala melimpah kurniakan ke atas diri kita. Alhamdulillah, malam ini masih lagi kita diberi ruang dan peluang kehidupan, dikurniakan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita keizinan dapat sama-sama kita hadir ke Baitillah, bersujud di rumahnya. Moga-moga Allah taala mengurniakan ke atas diri kita ini sebanyak-banyaknya keberkatan, keberadaan kita dalam rumahnya, keberkatan kita berada dalam majlis ilmu ini. Moga-moga dengan keberkatan itu dikurniakan kefahaman ilmu yang kita pelajari, dikurniakan juga daripada itu keredaan dengan segala amal ibadah kita, dikurniakan juga Allah Ta'ala keampunan ke atas kita daripada segala salah dan silap kita, dosa yang telah kita lakukan sama ada yang disengajakan ataupun tidak disengajakan pada hari ini dan pada masa yang lalu. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian ilmu kita dalam kuliah maghrib bulanan ini. InsyaAllah tersambung muka surat berapa ni? Muka surat 5 sampai mana? Surah Al-An'am bawah tu walaqad khalaqna walaqad khalaqnal insan tu itu surah Qaf. Al-An'am tu yang atas tu hatta idza ja tu tak? Yang atas tu. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita sambung pengajian kita, kitab kita pada malam ni. Qala al-musannifu rahimakumullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Apabila datang sakaratul maut kepada kita, ia merupakan satu peristiwa yang sebenar-benarnya. Bersiap sediakah kita menghadapinya? Jadi kita masih lagi pada tajuk menjelang sakaratul maut tiba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. صدق الله العظيم. Al-An'am ayat yang ke-61 hingga 62 surah yang ke-6. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala sehingga, hatta idza, hatta tu makna sehingga, idza apabila datang, apabila datang, idza jaa dan apabila datang. Perkataan idza jaa
iaitu yang dimaksudkan itu ialah kepada kita, yang datang pada kita itu jaa ahadakumul maut, iaitu datang kematian. Bila datang kematian, sebab tu disebut tadi kematian itu adalah suatu perkara yang benar. Kematian itu adalah satu perkara peristiwa yang sebenar-benar. Ahadakumul maut, kepada hadir, datang dia itu kepada salah seorang di antara kamu. Ahadakumul maut, dia datang ni kepada kita, salah seorang daripada kita. Dan ramai dah kawan-kawan kita pun dah ada yang pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Kita belum lagi tuan-tuan, belum lagi ni, sebab mungkin tidak lagi mendapat green light, lampu hijau daripada Allah. Allah Ta'ala tak merintahkan lagi kepada malaikah Israel ataupun malakul maut untuk mencabut nyawa kita. Walau kita di peringkat usia mana sekalipun, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala banyak-banyak kita masih dihidupkan dan boleh lagi kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Kita boleh lagi bertaubat kepada Allah Ta'ala banyak-banyak tuan-tuan. Moga-moga sebelum kita mati itu semua dosa kita itu diampunkan Allah. Tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dia kata di antara kamu dia diwafatkan, dimatikan. Kitalah sampai masa nanti Allah Ta'ala perintah pada malaikah, katakan malam ni lah. Dan nak anjak tak boleh, nak anjak esok ke lusa pun tak boleh, dengan sebab alasan, pelbagai alasan kita dah tak bersiap sedia dan sebagainya lah. Nak elak tak boleh tuan-tuan, nak percepat pun tak boleh. Nak elak, nak tangguh, nak mempercepatkan tak boleh, sampai masa diwafatkan Allah Ta'ala oleh malaikah kami. Malaikah kami yang dimaksudkan tu, yang cabut nyawa tu, antara malaikah yang dimaksudkan ialah malakul maut ataupun Israel. Dialah setelah mana dia mendapat izin daripada Allah, dia turun dan dia tak akan naik bertemu Allah dengan tidak membawa roh kita. Malaikat Israel kalau dah dia turun, dia dapat orang tu lampu hijau daripada Allah, izin daripada Allah. Dia turun, dia aim kita, dia turun, dia tak akan naik dah. Dia tak akan naik apa? Bukan tak naik tuan-tuan, naik dengan membawa roh fulan bin fulanah binti fulanah. Kalau kita lah fulanah binti fulanah. Takdir Allah malam ni malakul maut mendapat izin untuk mencabut nyawa kita. Adakah hari ni hari terakhir kita buat persiapan, ataupun malam ini malam terakhir kita tidur dan kita akan tidur selama-lamanya? Nanti selama-lamanya, dan kita akan bangkit semula. Dia tak merasakan bahawa dia mati. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi dia hidup semula semasa ia berada di alam barzakh. Masuk dalam kubur, dia hidup balik. Hidup tu, hidup ada yang kata hanya separuh jasad. Hidup dengan roh, hidup dengan jasad. Sekali roh dengan jasad dimasukkan. Maka masa dia cabut, malaikah ambil roh kita tu, diusung oleh malaikah, beberapa malaikah pembantu, diketuai oleh malakul maut, dan diusung membawa bertemu kepada Allah, naik ke langit lah. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat sama ada rahmat Allah ataupun murka Allah. Roh. Jadi tuan-tuan ni, insya-Allah lah, mudah-mudahan tuan-tuan ni kalau mati malam ni pun moga-moga mendapat rahmat daripada Allah. Sebab tu untung duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Sebab apa dapat rahmat Allah? Satu, dosa satu tak ada. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, malaikah turun daripada langit duduk sama dalam majlis ilmu. Diturun bukan turun saja ni tuan-tuan. Sebab tu kalau orang tak nampak tuan-tuan, orang tak datang.
Orang tak datang. Kadang-kadang yang datang pun tak nampak juga. Yang datang dah tu pun tak nampak juga tuan-tuan. Apa kata yang tak datang? Duduk dalam majlis ilmu. Nak bercakap ni atas dasar majlis ilmu. Okay, ni? Jadi malaikah turun melabuhkan sayapnya dan setiap air yang berada di kepak, di sayapnya jatuh atas kita, terkena kita, maka malaikah akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah taala mengampuni dosa orang yang berada dalam majlis ilmu tu. Diampunkan dosa, bukan ustaz tuan-tuan, malaikah. Malaikah yang minta ampun dengan Allah. Kalau malaikah tak tolong mendoakan kita supaya Allah Taala mengampunkan segala dosa kita, kalau mati kita dalam ni, tuan-tuan boleh fikir tak? Kalau mati kita dalam majlis ilmu ni, apa tuan-tuan rasa? Tak nampak. Spek on the way, tengah buat. Spek baru. Spek baru dia ada jauh dekat. Ni jauh saja, dekat tak nampak. Okay deh. Apa tuan-tuan rasa kalau takdir Allah Taala malam ni Allah Taala cabut nyawa kita, apa rasa? Apa dia? Seronok. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Moga-moga Allah Taala memberkati kalian semua. Tak rasa seronok bang. Seronok. Sebab apa? Satu, nampak dah dosa kita, orang yang berada atas jalan ilmu ni, nampak dah. Mati dia, mati syahid. Kita mati ni syahid tuan-tuan, mati ni. Duduk dalam, tak habis majlis ilmu, tapi duduk dalam majlis ilmu. Mati, tak dalam sempat majlis ilmu habis. Tak, syahid mati dia. Roh dia terus Allah Ta'ala angkat, malaikah usung roh dia terus naik masuk syurga terus. Ni kalau tuan-tuan mati malam ni, roh tuan-tuan ni terus masuk syurga terus. Tuan-tuan ingat senang nak masuk syurga? Tak, kena tempuh berapa macam-macam tuan-tuan nak kena tempuh tuan-tuan. Berapa tempat tuan-tuan nak kena tempuh nak masuk syurga ni. Buat Nabi SAW sebut tak, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala. Nabi sebut tu, barang siapa yang berada dalam majlis ilmu, dia datang untuk menuntut ilmu, maka Allah Taala permudahkan urusan dia kalau dia mati dalam majlis ilmu tu untuk dia masuk ke syurga. Nabi sebutkan, Ustaz anda nak sebut gitu, kita ambil Nabi sebut. Jadi kalau orang tak nampak lagi tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, satu majlis yang mulia. Satu mulia dah. Satu aizah Allah Ta'ala beri. Kedudukan kita dalam syurga besok. Orang nak masuk syurga macam-macam. Kita direct masuk. Tidak di soal. Tidak ada persoalan kubur. Nak soal buat apa? Nak mati syahid. Tapi dia punya, orang kata apa, tak samalah syahid. Kalau kita pergi perang, kita pun duduk berperang sekarang ni. Orang duduk belajar ni tuan-tuan, sebenarnya dia sedang berperang. Berjihad dia panggil. Jihad fi sabilillah, jihad menuntut ilmu. Sebab apa? Syurga ni tiket dia ilmu. Salah satu tiket untuk kita masuk syurga ilmu. Tak, bukan amal lagi. Orang kata masuk syurga dengan amalan tak. Mana mungkin tuan-tuan boleh masuk syurga dengan amal tetapi ilmu tak ada. Macam mana boleh buat amal tapi ilmu tak ada? Kita nak sebut tuan-tuan, ilmu dulu. Jalan mudah untuk kita masuk syurga Allah dengan jalan ilmu. Jadi Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita dan buka juga pintu hati orang-orang yang belum hadir, belum nampak lagi majlis ilmu, supaya turut hadir, mati dalam majlis ilmu. Jadi seronok tuan-tuan. Seronok kita, tak takut. Yang tak takut mati tuan-tuan. Orang takut mati ni sebab orang banyak dosa. Senang tuan-tuan. Orang yang takut mati tanya mati sebab dia banyak dosa. Sebab apa takut mati? Sebab dia kata dosa banyak Ustaz. Memang dia buat dosa banyak. Dah kalau dosa banyak buat apa? Dah tahu diri kita dosa banyak buat apa? Dah. Jadi tuan-tuan, ada jalan, ada solusi dia tuan-tuan. Jadi kita tuan-tuan duduk saja takut, tanya takut. Ustaz dulu cakap tuan-tuan, kalau mati pun Ustaz tak takut. Bukan kata kita ni hebat sangat dengan amal ibadat kita tuan-tuan. Sebab Nabi sebut, duduk atas jalan ni pun syurga dah dapat.
Hak lain serah pada Allah lah. Hak taubat kita tu serah pada Allah dah. Tuhan nak ampunkan kita, tak nak ampun tu kerja dia. Tetapi mustahil Allah tak ampun dosa hamba dia. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun. Mustahil Tuhan tak ampun dosa kita. Tak yakin Tuhan Allah Taala tak ampun dosa kita. Sebesar mana dosa kita pun, kalau kita taubat kepada Allah, sungguh-sungguh tubu ilallahi taubatan nasuha, maka dia akan dapat keampunan daripada Allah. Orang yang dapat keampunan daripada Allah, insya-Allah syurga. Sebab tu taubat jangan tinggal. Taubat banyak-banyak, hidup kita tak kira muda, tak kira tua, tuan-tuan. Sebab dosa kita setiap saat detik kita buat. Baik, dikata di sini, kami tidak melalaikan kewajipannya. Kami tidak. Wahum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq. Dan mereka, malaikah kami tidak melalaikan kewajipan. Malaikah dengar, tengok. Tu Ustaz nak sebut minta maaf lah tuan-tuan. Tak, kadang-kadang kita bercakap ni tuan-tuan, kita bercakap dulu baru kita fikir. Benda yang kita bercakap dulu ni, patutnya kita kena fikir dulu baru bercakap. Kan? Setuju tak setuju? Kena fikir dulu baru bercakap tuan-tuan. Orang sekarang ni tuan-tuan banyak-banyak bercakap dulu baru fikir. Bila salah minta maaf. Bukan kata tak boleh, memang bolehlah minta maaf tuan-tuan. Kita biasa ajar kita buat salah minta maaf, buat salah minta maaf. Betul. Dari satu sudut tak salah tuan-tuan. Tetapi kita membiasakan buat benda yang salah. Kita tak berhati-hati daripada melakukan kesalahan. Patutnya kita fikir dulu. Nak bercakap apa-apa. Jadi tuan-tuan ni, dia ni golongan malaikat tidak sedikit pun melalaikan kewajipannya. Perintah Allah, dan mereka termasuk golongan makhluk yang beriman kepada Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka tidak pernah melalaikan tanggungjawab. Tuhan kata A, Tuhan kata B. Jadi apa yang Ustaz nak relatekan sini tuan-tuan? Nak minta maaf lah tuan-tuan banyak-banyak ni. Adalah kenyataan orang-orang tuan-tuan. Tak tahulah. Sebab tu Ustaz kata kalau kita tak tahu jangan bercakap lah. Jangan bercakap apa-apa, khususnya dalam soal ibadah dan soal agama. Dalam soal hukum hakam agama. Kalau tak pandai, kalau jangan bercakap. Lebih baik Nabi kata daripada kamu banyak bercakap, lebih baik kamu diam. Sebab kadang-kadang bila banyak bercakap, banyak salah. Nabi nasihatlah kita. Tambah-tambah pula percakapan benda yang kita tak tahu, kita bercakap. Kita ingat kita tahu tuan-tuan. Tiba-tiba ada lagi orang tahu lagi kita. Tak betul tu. Orang bank tu. Tu bahaya. Kadang-kadang dapat malu saja tuan-tuan. Cakap ni dapat malu saja. Memalukan diri kita sendiri dengan sebab kejahilan kita. Okey. Jadi lain kali ingat tuan-tuan, nak cakap apa-apa, sama ada masalah yang berkaitan dengan dunia ataupun masalah yang berkaitan dengan akhirat. Fikir dulu. Kalau tak tahu, fas'alu. Kalau tak tahu, dan satu-satu benda, isu apa, tak tahu, tiba-tiba keluar isu ni, isu tu, isu macam-macam tuan-tuan. Jangan bercakap. Tak tahu, jangan pandai-pandai nak komen-komen, jangan. Diam sudah. Tak. Daripada engkau ni tak ambil tahu pasal apa ni, masalah isu semasa ke? Tak apalah, aku tak ambil tahu, tak apalah. Daripada aku bercakap benda yang salah. Lebih baik tuan-tuan. Kita tak tahu nak bercakap tuan-tuan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau nak bercakap juga tak ada masalah, boleh. Nak bercakap boleh, tak ada masalah. Fas'alu ahla zikri. Maka kalau kamu tak tahu, tanyalah kepada mereka yang mengetahui. Itu boleh. Sebelum bercakap, tanya dulu orang yang lebih alim, orang yang lebih arif, orang yang lebih ilmunya daripada kita, maka tanya dulu dia. Sama ada betul atau tidak dengan apa yang kita nak berkata ataupun apa yang kita nak buat. Yang main ikut ikut hawa nafsu kita, kejahilan kita buat yang tak betul. Itu bercanggah. Kemudian dia kata, kemudian mereka yakni hamba Allah dikembalikan kepada Allah. Kita hamba Allah dikembalikan kepada Allah mati. Penguasa mereka sebenar Allah. Takut siapa? Allah. Nak bercakap takut kepada Allah. Bila tu nak buat apa-apa rasa tunduk sebab rasa hina pada diri seorang hamba kepada Allah. Nak buat apa rasa tunduk, nak bercakap apa rasa tunduk. Tak, kepada Allah. Sebab kembali mereka semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penguasa yang memerintah alam semesta ini. Ketahuilah, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Penguasa mereka sebenarnya. Ketahuilah bahawa segala hukum
Ala lahul hukmu, segala hukum yakni pada hari kematian itu adalah kepunyaan Allah, kepunyaannya. Kepunyaan Allah, dan dialah pembuat wa huwa asra'ul hasibin, pembuat perhitungan yang paling cepat. Sebab hidup ni tuan-tuan tak ada apa, melainkan kita ada hari inilah tuan-tuan, tambah-tambahnya tuan-tuan. Tidak adalah dunia dalam diri kita. Siapa boleh tak dunia tak ada dalam diri dia? Untuk hari inilah, bukan menolak. Bukan menolak dunia. Maksud Ustaz bukan tolak dunia. Tak, apa yang dilihat, dunia ni tidak memberi apa-apa pada diri ni sekarang. Kalau masih lagi tengok tuan-tuan celek mata nampak dunia, celek mata nampak dunia, orang tu jauh pada akhirat. Lepas tu Ustaz suka sebut tuan-tuan, kita buat ni, hidup ni tuan-tuan, buatlah kerja untuk akhirat. Tak, Ustaz tolak dunia ke? Ustaz tak tolak dunia. Ustaz tak pernah cakap Ustaz tolak dunia. Sebab Allahumma salli Muhammad. I'mal li dunya kaka'annaka taghishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Hadis tersebut dah. Okay? Bukan kita tolak dunia. Carilah, beramallah, i'mal li dunya. Beramallah kamu di atas dunia seolah-olah kamu hidup buat selama-lamanya. Wa amal li akhirah, dan beramallah untuk akhirat. Kaka'annaka tamutu ghada, seolah-olah kamu mati di esok harinya. Ini sebut tuan-tuan. Jadi orang yang pegang nampak tuan-tuan, buat ibadat tak, memang untuk akhirat. Insya-Allah tuan-tuan tak takut dunia. Tuan-tuan letak ibadat tuan-tuan, benda apa tuan-tuan buat kerana Allah, kerana akhirat, insya-Allah dunia tuan-tuan tak takut. Masalah rezeki, masalah umur, apa semua tu tuan-tuan tak takut. Sebab serah semua pada Allah. Buat kerja untuk akhirat, yang pasti dunia akan datang bersujud pada akhirat. Tetapi tuan-tuan buat ibadat untuk dunia, belum tentu akhirat datang bersujud kepada dunia. Sebab jelas kepada kita, dunia hanyalah darul fana. Dunia adalah tempat yang fana sementara, manakala akhirat darul baqa. Kejarlah akhirat, tempat yang kekal. Cari rumah atas dunia ni tuan-tuan, tak? Kerja pagi petang siang malam, cari duit, duduk menyewa juga tuan-tuan. Duduklah di rumah sewa tuan-tuan. Tak? Duit keluar nak renovate rumah ni. Tak? Tuan rumah tak ada masalah. Tapi tak ada dalam perjanjian sewa rumah. Bulanan kena bayar 1,000 sebulan juga. Awak nak buat dapur ke, nak tambah bilik air ke, nak tambah garas kereta ke, tak termasuk dalam perbincangan tu. Tak? Jadi kalau kita katakan awak nak keluar daripada rumah ni, tak ada tuntutan. Tak ada perjanjian. Dah yang saya dah buat tu, habis saja. Rugi tak? Kalau tuan-tuan niat sedekah tak pun. Tak? Rugi. Rumah yang sewa kita buat macam rumah kita sewa, buat cara sewa. Tak? Jaga macam biasa sudah, tak payahlah. Kecuali dapat persetujuan daripada tuan rumah, tuan tanah, selain kira. Mana? Duduk atas dunia tuan-tuan, buat ibadat, buat amal tuan-tuan atas dunia, seolah dunia kekal buat selama-lamanya. Tu silap orang tu. Dia cari tuan-tuan, tahu? Macam tak ada dunia dah. Dan dunia, kalau ada dunia pun dijadikan dunia sebagai akhirat dia. Akhirat tak ada dah. Allah, ni orang memang dah orang yang berada dalam keadaan kesesatan. Atas dunia pun disesat, apatah lagi di hari akhirat bertambah-tambah sesat dia. Dan dia pembuat perhitungan yang amal. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis sur
zalika yaumul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid laqad kunta fi ghaflah min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Surahul Azim, surah Qaf ayat yang ke-16 hingga ayat yang kedua. Surah ni tuan-tuan, ni saya sebut ni tuan-tuan. Surah ni lah satu ayat yang diambil daripada ayat yang ke-19. Ini tak silap ayat yang ke-19 Allah Taala sebut waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Dijadikan ayat ini sebagai tajuk kitab kita. Ayat ni lah dari tajuk ni. Baik deh. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnal insan, dan sesungguhnya walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Yakni kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Tengok. Maha mengetahui Allah. Allah bukan sifat mengetahui saja. Kalau Allah sifat mengetahui, kita pun sifat mengetahui juga. Allah Ta'ala tahu, kita pun tahu juga. Allah Ta'ala berilmu, kita berilmu juga. Kalau nak cakap atas dasar, sama. Tetapi di sini, ayat ini supaya tidak menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk, maka di situ kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah menciptakan khalaqana insan, manusia itu, wa na'lamu ma, wa na'lamu, iaitu dan mengetahui. Aku yang cipta, aku yang mengetahui apa yang ada pada diri manusia itu. Dia bukan cipta zahir saja. Apa benda yang ada? Apa benda yang ada dalam diri kita itu? Sedangkan kita hidup sendiri pun kita tak tahu benda apa ada dalam diri kita ni. Contoh tuan-tuan dalam diri kita ni tuan-tuan, ada saraf. Tuan-tuan tahu tak? Satu badan tuan-tuan tu ada berapa saraf? Tanya yang hidup ni, jangan tanya yang mati, confirm tak jawab. Tuan-tuan. Yang hidup ni. Siapa tahu? Atas dunia ni. Dalam badan dia tu ada berapa saraf? Tak? Ada tak? Tahu tak? Berapa saraf? Ustaz pun tak tahu juga. Nak tahu tuan-tuan, pergi pada orang yang pakar dalam bidang tu. Tanya dia. Doktor-doktor pakar saraf. Tanya dia. Dia yang buat kajian tentang tu. Ada berapa saraf? Tapi yang ustaz tahu, nak menetapkan berapa tak pasti, tuan-tuan tanya dia lah. Tapi yang ustaz tahu ratus ribu. Puluh ribu, ratus ribu. Macam mana Allah Ta'ala buat saraf? Semua tak sama. Macam mana kita boleh hidup hari ni? Allah. Itu saraf. Dalam jasad kita tuan-tuan, ada yang kita dapat melihat, ada benda yang kita tak dapat melihat. Dalam badan kita, semua benda tak dapat lihat. Jantung, hati, apa semua, paru-paru, apa benda tu. Apa benda? Buah pinggang apa. Semua tak dapat lihat tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala dapat melihat sebab apa? Dengan ilmunya yang maha tinggi. Jadi, ukur pada manusia, mampu ke manusia dapat melihat semua tu? Tidak mampu. Maka hanya mengetahui saja. Tak layak untuk mengatasi ilmu yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi ilmunya. Kaya ilmunya. Sehingga dia dapat mengetahui tak sama ada di hadapan kita, di belakang kita, tak? Ataupun apa yang berada di dalam diri kita. Mengetahui apa yang dia bisikkan dalam hatinya. Allah Ta'ala tahu. Apa yang terlintas dalam hati tuan-tuan. Ustaz tak tahu. Ni hati masing-masing tak tahu dia cakap apa ni. Ni dalam hati ni, diri masing-masing. Tak tahu ni diri tuan-tuan cakap apa ni. Mulut Ustaz tahulah.
Mulut kita nampak tuan-tuan, hati orang nampak lah. Tak? Sebab tu nak cakap, nak bisik dengan hati apa yang dibisik hati dia, lintasan hati dia Allah tahu. Orang tak tahu. Baik, baiklah. Buruk, buruklah. Sebab tu kena tahu tuan-tuan. Bahawa Allah Ta'ala mengetahui. Nak cakap pun takut. Nak niat, nak lintas niat tu pun tak berani. Allah takutnya. Takut Allah Ta'ala tahu benda yang tak baik, tak betul yang kita buat tuan-tuan. Dan dia kata kami lebih dekat daripada urat lehernya. Kami lebih dekat daripada urat lehernya. Kita tak faham? Kehebatan Allah mengetahui tuan-tuan. Tak, urat leher. Tak, ni urat. Dekat lagi tuan-tuan. Lebih mengetahui Allah Ta'ala. Malah nak bahas panjang tuan-tuan ni. Nah, ni kalau start bahas panjang ni, takut ada orang terasa lah masalah. Okay, tuan-tuan. Iaitu ketika dua bagi orang yang ahli lah. Bagi asatizah yang pakar dalam bidang ni, biar dihurai lah. Tentang dia kata apa tu? Zalika min, dia kata apa tu tadi? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dua orang malaikat dekat kepada daripada urat lehernya, iaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Setiap amal perbuatan kita lahir daripada niat kita kan. Setiap benda yang akan buat, sama ada percakapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semua itu lahir daripada niat kita. Ada orang kata yang sebut ayat tak sengaja tu. Bukan sengaja buat, tak sengaja. Niat dah, tapi Allah tersalah. Yang kata tak berniat tak betul. Mana ada benda tak berniat kan? Semua perbuatan amalan kita, semua itu sah. Dikira sah dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Innama, sesungguhnya setiap amalan perbuatan kita itu sahnya dengan niat. Sebab tu benda-benda apa pun tuan-tuan, kalau tak berniat tak sah. Tak terbaca dalam kitab apa ni? Ta'ali. Kitab Ta'ali Muta'allim. Tariqatut Ta'lum. Terbaca masa tu mengajar di surau masjid Kampung Bongsu di Lancang, Pahang. Kuliah bulanan juga di Lancang, Pahang. Baca kitab Ta'lim Ta'lim, Allahu Akbar. Ruginya orang. Apa benda dia kata tu? Datang belajar tak niat. Datang belajar tapi tak berniat untuk belajar. Jam tuan-tuan. Belajarlah berpuluh tahun sekali pun tuan-tuan. Berapa orang tok guru pun tuan-tuan datang tuan-tuan, tapi hati kita tak berniat untuk menuntut ilmu. Maka ilmu tu tak dapat. Tak sah. Kejut itu. Ni. Jadi tak tahulah tuan-tuan datang ni berniat tidak. Bila ketika mana nak berniat? Berniat bukan di rumah. Kita berniat bukan di rumah. Niat menuntut ilmu bukan di rumah. Kalau kita belajar di rumah, maka berniat di rumah lah. Kalau kita belajar di masjid, maka masa datang masjid itulah berniat. Ulama sebut apa pula tu? Semasa memulakan majlis ilmu. Mula je majlis ilmu, hati terus berniat. Saja aku menuntut ilmu kerana Allah. Kan payah pun. Dengar tak payah tuan-tuan. Orang tak buat. Habis tuan-tuan. Berpuluh tahun dia belajar dengan dia tak buat, tidak berniat tuan-tuan. Maka ilmu yang dia pelajari itu tidak sah. Dan tak dapat ilmu. Cuma sedaplah orang kata dia ni lama duk belajar kat masjid tu. Itu ayat dia. Lama dia ni duk belajar kat masjid ni. Berapa orang ustaz dah. Silih berganti ustaz. Pas mati hidup, pas hidup mati ustaz. Tapi ilmu tak ada. Sebab tu mengaji belajar berpuluh tahun, cakap macam orang tak mumayyiz. Tak. Belajar berpuluh tahun belajar.
Berapa kitab? Khatam kitab. Oleh kerana tidak ada niat dalam menuntut ilmu, habis. Oh, bahaya. Tuan-tuan ambil lah. Ambil lah orang kata apa ni, apa ni? Orang kata apa? Muhasabah. Ambil ibrah, pengajaran. Untuk kita, tuan-tuan. Bukan kelas ustaz saja, tuan-tuan. Setiap kali ada majlis ilmu, mula nak start kuliah tu, niat tu. Takut rugi. Rugi, tuan-tuan. Belajar macam apa? Angguk. Yang kedapat, tuan-tuan. Tak dapat. 1 sen tak dapat. Rugi tu, tuan-tuan. Dan dia kata, iaitu ketika 2 orang malaikah mencatat amal perbuatannya. Munkar, apa? Nakir dalam kubur, Raqib dan Atid. Nak cakap apa-apa, cuba kau jeling sikit mata tu kanan kiri tu. Nak buat apa-apa, nak dengar apa-apa. Okey, cuba jeling sikit, tuan-tuan. Lah, ada makhluk Allah yang berada di samping kita. Raqib dan Atid. Nak cakap, nak lihat, nak dengar, semua dicatat belakang tu. Sebab tu kalau orang, tuan-tuan, dia letak anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dia letak fa innahu yarak. Walaupun aku buat ibadat aku tak nampak Allah. Aku sembahyang aku tak nampak Allah. Aku buat ibadat sedekah aku tak nampak Allah. Tapi aku bayangkan bahawa Allah Ta'ala melihat aku. Ni tuan-tuan kalau pegang ayat ni tuan-tuan duduk mana-mana pun selamat. Nak menipu orang tak berani. Sebab apa? Allah Ta'ala maha mendengar. Maha melihat. Tengok. Maha berkuasa segala-galanya. Buat apa? Rasa Allah Ta'ala dengar. Rasa malaikah catat. Buat baik, kanan catat. Buat buruk, kiri catat. Benda tu semua akan diadili semua nanti. Tu. Duduk di sebelah kanan, yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada berdekatannya malaikah pengawas yang selalu hadir. Nak menipu orang pun agak-agak lah orang cakap. Tak pernah tengok kiri kanan ke? Ke tak rasa? Suka nak menipu orang, nak mengencing orang tuan-tuan tu. Dia tak rasa ke? Ada makhluk wakil Allah duduk tepi dia tu. Duk mengawas dia. Duk tengok je. Duk perhati je. Pantang buat tu catat. Dia tak rasa ke? Jadi ingat, nak tipu orang. Nak buat apa-apalah yang mungkar, yang tak baik, yang mazmumah tuan-tuan. Sedar sikit. Bahawa kita dihantar oleh Allah Ta'ala ni ke dunia ini ada malaikah yang mengawasi kita. Dan dia kata datanglah wajaat sakratul maut. Datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Selalu lari daripadanya. Tak ingat kepada malakul maut. Tak bersiap sedia nak menghadapi malakul maut. Tiba-tiba mati begitu. Belajar pun tidak, ilmu tak ada, amalan tak ada. Taubat pun tidak, mati su'ul khatimah. Sambung selepas azan. Ada? Tak ada? Banyak elang dia tahu bulan ni. Dia imam, dia Bilal tahu semua. Allahu Akbar.
Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Darajatul a'la kalau tu. Okay, baik Nash. InsyaAllah tersambung 5 minit lagi tuan-tuan. Habis pada sebab kematian temu di situ. Jadi sambung sini kata waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid, iaitu maka datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Okay? Dan ditiupkan sangkakala. Maka apa? Sebab itu dah antaranya tuan-tuan, kita ni kena sedar juga bahawa kematian kita ni dia ada tanda dia. Kalau kita dengar orang bicara tentang hari kiamat, tak? Ada tanda-tanda hari kiamat. Ada alamatul kubra wa alamatul sughra wa alamatul kubra. Kiamat ni ada tanda-tanda besar kiamat, ada tanda-tanda kecil kiamat. Bagi alam. Bagi kita makhluk ni, dia ada juga tanda-tanda kecil, tanda besar dia. Okay, tuan-tuan tahu tak apa tanda kecil dia tuan-tuan? Alamatul sughra. Apakah tanda-tanda kematian bagi diri kita? Yang pertama tuan-tuan, kalau kita ni umur kita berapa sekarang? Okay. Dulu kita lahir, alhamdulillah sihat. Tak. Lahir daripada perut mak kita sihat. Dan doktor cek, bidan pun dulu bidan. Mana cek tak ada masalah. Kuning tu biasalah. Kuning-kuning tu biasa, baby kuning biasalah. Mana? Dulu orang jemur panas. Lah, sekarang masuk apa? Incubator apa? Ikut tak ikut kaedah moden, ikut pandai lah, mana-mana tak kisahlah. Jadi yang pentingnya tuan-tuan, lahir kita sihat. Okey. Tanda seseorang itu akan masuk dalam golongan ataupun tanda-tanda kematian ialah dirinya dijangkiti penyakit. Tuan-tuan
Nak suruh kita ingat sikit. Tak kira lah ni. Diri kita apabila diri kita sudah dijangkiti penyakit. Kita sihat sampai umur berapa? Tak. Sejak bila diri kita ni ditimpa penyakit? Masa umur kita berapa tahun? Ada penyakit semua tak ni? Ingat tak masa kena tu? Penyakit pertama tuan-tuan kena. Penyakit apa? Apa ni? Angau. Nak berbini ke? Amboi. Angau pula dah. Umur berapa masa tu je? Angau tu umur berapa? Yang kau tembak je kerja kau. Tak betul. Tu bukan penyakit angau, tu penyakit kau sendiri kau buat tu. Tak betul. Penyakit besar lah. Tak. Contohlah. Pengidap darah tinggi contoh. Umur berapa kita start kena darah tinggi? Umur berapa kita mula kena kencing manis? Ni besar-besar ni. Tak, demam, batuk, sesemua tu simptom semua tu. Simptom semua tu. Tak, tanda-tanda seseorang itu perjalanannya menuju kematian. Okey? Makna kalau dah ada penyakit tuan-tuan, bukan satu penyakit dah tuan-tuan. Tak, berapa? Berapa penyakit dapat? Berapa? 3 serangkai. Tak cukup. Sekarang orang hospital tak guna dah 3 serangkai tu. Sekarang diguna 4 mazhab. Dipanggil penyakit 4 mazhab, bukan 3 serangkai. Dah 4 dah tuan-tuan. Kalau dah semua ada penyakit tu tuan-tuan, bersiap sedialah kamu sebelum mati. Tak kira siapa-siapalah, muda ke penyakit, tak kira muda tu kan. Itu simptom kepada mati. Maka bila dah ada penyakit tuan-tuan, mulut tu jangan keringkan bibir mulut itu. Apa? Dengan istighfar. Basahkan mulut dengan istighfar. Jangan basahkan, makin banyak penyakit dibasahkan mulut dengan asap. Makin dekat dengan kematian, makin kuat asap daripada mulutnya. Tu tuan-tuan ingatlah tuan-tuan, kalau dah ada lah. Ingat kepada, tunggu masa. Bila masa, wallahu ta'ala a'lam. Sebab mati saja Allah Ta'ala merahsiakan kematian. Tak ada soalan nak tanya. Kenapa tuan rahsia mati? Tak sedap lah tuan-tuan. Kita yang bagi jawapan, kita yang bagi soalan, tak sedap. Patutnya anak murid tanya soalan, Tok Guru bagi jawapan. Kenapa Allah Ta'ala merahsiakan mati? Ada 2 tuan-tuan. Ada 2 yang benda Allah Ta'ala rahsiakan kita. Satu mati, satu azab. 2 benda Allah Ta'ala rahsiakan kita. Tak ada seorang pun tahu bagaimana rasa sakitnya dia azab dalam kubur. Tak ada seorang. Dan tidak ada seorang yang sudah mati bangkit, bangun semula, cerita habis ke orang kampung. Baikmu pergilah surau. Baikmu pergilah, aku kena tak tahan sangat dah. Tak. Ustaz rasa surau ni kena besarkan lagi. Kena besar lagi surau, tak muat tuan-tuan. Runtuh surau ni. Tidak ada lagi tuan-tuan yang mati tak masuk kubur dikenakan azab seksa Allah, mati cerita kepada kita tentang azab kubur. Begitu juga mati, tidak ada orang tahu tentang kematian. Kenapa Allah Ta'ala rahsiakan mati? Sebab Allah Ta'ala suruh kita cari. Cari apa? Buat persiapan, persediaan untuk hadapi mati. Kalau dah tahu mati bila, siapa tahu dia jadi bila? Siapa tahu bila dia dijadikan? Cepat sikit nak berhenti dah ni. Tak tahu. Tak ada seorang tahu bila dia jadi. Tak tahu Hari apa? Tarikh berapa hari bulan?
pukul berapa, tempat di mana dia jadi. Tahu tak tahu? Kalau tak tahu jangan sambut hari jadi. Apa ni? Dah lahir. Tahu tak hari lahir? Tahu boleh sambut. Kalau tahu boleh sambut lah. Tak tahu sambut apa. Jadi hari jadi ke hari lahir? Aidul Milad dipanggil. Selamat hari lahir. Selamat hari jadi apa? Lirik tukar. Selamat hari. Berhenti sebut selamat hari jadi sebab mu tak tahu bila mu jadi. Yang tahu Allah Ta'ala sahaja tahu. Ustaz mana nak sebut tuan-tuan, panjang cerita. Tak, proses mu jadi bila? Daripada setitis air mani masuk ke rahim perempuan, itu panjang cerita tuan-tuan. Tak, 3 hari 2 malam tak habis. Jadi nak cerita tentang sehingga kita lahir tu, sehingga kita jadi, orang kata apa tu? Ada doktor sains sini? Tak ada? Selamat tak ada. Kalau tahu dia bantai aku ni. Tak. Daripada air mani dia akan jadi apa tu? Sebelum janin. Ada apa? Apa dia? Apa dia? Persenyawaan. Memanglah senyawa. Air mani pergi mana? Ovum kat mana? Tahulah perempuan jantan mana ada ovum. Mana jantan ada ovum? Ada? Ovum kat mana? Ovari kat mana? Tiup falafel kat mana? Tuan. Jadi, kau nak jawab, kau jawab betul. Main-main pula. Tak betul. Apa pula aku yang beliknya? Tak kena belik, kita aja betul. Tak. Dia akan jadi zygote. Zygote atau zygote? Nak tengok zygote? Tak ada cerita lah, tak faham juga. Tu nak sebut lagi tu. Soalan sekarang, siapa pusing siapa? Malahlah nak cakap. Okey, baik. Dan dia tiupkan sangka kala. Dia tiupkan penyakit tuan-tuan, maka sakit dia. Sakit tu simptom kepada mati. Jangan bila orang kata apa, dah ada banyak penyakit tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan dah banyak penyakit pun lupa lagi pada mati tuan-tuan. Jauh lagi dengan rumah Allah, jauh. Masih lagi tak bawa dahi sujud di rumah Allah. Ada lagi, banyak lagi tuan-tuan. Ramai lagi kat luar sana. Malah nak cakap kan tuan-tuan kata ustaz ni sangka buruk orang pula. Malah nak cakap tuan-tuan. Masing-masing tahulah diri sendiri kan. Okey. Dan tiuplah segala itu hari terlaksanakan ancaman mati. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikah pengiring dan seorang malaikah penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai. Walaqad kunta fi ghaflatin. Kamu berada dalam keadaan lalai. Iaitu dalam hal ini. Dalam habat mati, orang tak buat persiapan untuk menghadapi mati. Sedih kita tengok tuan-tuan. Tak, pas seorang mati. Sedia ke, tak sedia ke, belajar ke, tak belajar ke tuan-tuan. Amalan ke, tak amalan ke, taubat ke, tak taubat ke, mati. Mati masuk kubur, menangis masuk kubur. Menangis buat apa tuan-tuan? Nak, orang gembira, angkat tangan, ya Allah. Masuk kubur, angkat tangan, ya Allah. Tak, percepatkanlah kiamat, ya Allah. Tak sabarlah aku nak melihatmu, ya Allah. Percepatkanlah kiamat, ya Allah. Mati seorang yang beriman, beramal salihah. Mati masuk kubur, angkat tangan untuk minta dengan Allah. Supaya dipercepatkan kiamat. Ada pun orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak dosa ni tuan-tuan. Masuk kubur, angkat tangan, minta doa dengan Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala memperlambatkan kiamat. Kenapa? Makin cepat kiamat, makin cepat dia azab. Sebab tu orang yang ada amal ibadat banyak tuan-tuan, dia buat je amal ibadat. Dia buat saja tuan-tuan. Dia tak peduli ke orang. Dia buat je. Dia belajar, dia yakin dia buat. Dia belajar, yakin dia amal, dia buat amal ibadat. Dia tak peduli ke orang. Orang nak kata apa kat dia, lantak dia. Dia dengan Allah, dia dengan Allah. Sebab tu ibadat sampai tahap dia dekat dengan Allah. Ma'rifah Allah. Ma'rifah dekat, mengenal Allah. Dia tak peduli dah kita.
Orang yang asyik dalam ibadat kepada Allah. Orang tak peduli dah. Dengar cakap je tak layang kita. Dia dengar kita cakap tak layang dah. Sebab tu ulama' datang, kita nak cakap tak berani dengan dia. Satu ketinggian ilmu dia. Satu dengan amalan ibadat dia. Jauh dengan kita tuan-tuan. Nak cakap tak berani. Takut salah. Padahal tak salah pun. Tengok. Kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada orang yang berilmu. Demi Allah. Sungguh ramai umat manusia yang lalai dan mereka terbuai oleh kenikmatan dunia. Sampai tak sempat nak sujud di rumah Allah. Sujud pun sekejap balik. Sujud sekejap. Nak datang pun kerana ala-ala nak solat. Berjemaah. Lepas solat jemaah balik. Lari. Isyak datang pula. Maghrib lepas mayang balik. Kita perhati tengok tuan-tuan. Sibuknya orang. Malah lah. Nak cakap tuan-tuan. Sibuknya orang. Sampai tak boleh. Lepas mayang. Assalamualaikum. Tak ada nak wirid. Nak baca doa pun tak ada tuan. Baru lari tu. Sibuk dengan dunia. Dilarangkan dengan. Akhirnya. Kematianlah yang akan menyedarkan mereka kelak. Maka kami singkapkan daripadamu, yakni tutup yang menutupi matamu. Mu tak nampak akhirat dah. Orang yang dia bukan tak nak datang masjid tuan-tuan. Kita bersih sini dah. Orang yang tak datang masjid ni tuan-tuan, tak datang majlis ilmu, tak datang salat berjemaah, dia bukan tak nak datang sebenarnya tuan-tuan. Magilah tanya orang tak datang tu, tanya. Awak memang tak nak pergi salat jemaah ke? Awak memang tak nak pergi dengar kuliah ke? Belajar agama ke? Macam mana cakap apa? Saya bukan tak nak pergi bang. Sibuk bang. Ni tak? Banyak dengar itu. Saya bukan tak nak pergi bang. Bukan tak nak pergi. Nak solat jemaah. Tak nak datang. Sibuk. Allah sibuk. Dengan muka-muka. Ingat orang percaya muka dia penipu. Tak sungguh. Ustaz bukan seorang ni. Ramai dah cakap gitu. Ustaz kalau jenis orang cakap gitu tuan-tuan. Sekali aku cakap lah. Sekali je. Syekh gila. Entah tak nak datang Nasama Anam mengajar, entah tak nak datang, tak apa. Entah datang ustaz lain apa. Entah benci Anam mengajar, tak apa. Panggil ustaz lain pergi. Paksa ke tu? Bukan ustaz seorang ustaz. Semua ustaz pun saya tak pergi. Sebab saya sibuk. Saya ni bukan benci ustaz tak. Ustaz mengajar okey je, tak ada masalah ke, okey je. Tapi saya sibuk ustaz. Tengok, dilalaikan ghaflatin hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dia tutup pintu hati dia, gelap. Sebenarnya apa? Kenapa tutup? Tuhan tutup pintu hati dia. Sebab banyak sangat dia punya alasan dia. Tutup pintu hati, tak nampak Allah Ta'ala, tak mahu melihat dia datang bersujud di rumahnya. Dunia Tuhan tak nampak dah. Dunia Allah Ta'ala tak bagi nampak dah dia. Untuk bersujud di rumah Allah, mati esok. Tak rasa ke apa? Tak, kita pasang apa? Bergegar tu. Takutnya tuan-tuan, tak hadir masjid tuan-tuan, tak datang rumah Allah. Takut Allah Ta'ala benci aku. Sebab apa? Atas dunia ni, summun bukmun umyum fahum la yarja'un. Mempekakkan mata, membutakan mata, mempekakkan telinga, bisu mulutmu. Mati besok, mu tahu, bangkit di mahsyar besok, Allah Ta'ala akan berpaling daripadamu. Apa mu rasa? Masa dunia, mu paling daripada Allah. Tak nak datang sujud di rumah Allah. Mati besok, mahsyar besok, barulah minta merangis-nangis, merayu-rayu minta supaya nak bangkit semula, nak datang dah. Kalau Allah Ta'ala beri umur aku panjang, ya Allah, kau panjangkan umur aku, ya Allah, aku nak datang, nak balik semula ke dunia, ya Allah, aku taubat, aku janji. Tengok, dengan Tuhan pun dia boleh tipu tuan-tuan. Kita relax. Dengan Tuhan pun dia menipu tuan-tuan. Dengan kita ni ustaz ajak ni, jemaah mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada termasuk dalam golongan ghaflah, orang-orang yang lalai di atas dunia ini sehingga lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup sekadar itu saja tuan-tuan untuk malam ni. Nak kita berhenti sini. Tangguh pula panjang umur. Ustaz doakan semua yang hadir ni. Nak doa hak hadir je. Biarlah. Hak tak hadir itu nombor 2. Kita sayang anak kita dulu tuan-tuan. Anak kita lapar, kita bagi makan anak kita dulu. Daripada anak orang tuan-tuan. Ustaz pun, ustaz sayang anak murid ustaz dulu.
daripada hok tak mari tuan-tuan. Saya hok mari dulu ni. Moga-moga kita doakan kepada Allah, Allah Taala panjangkan umur tuan-tuan yang hadir ni. Allah Taala kurniakan kesihatan, kekuatan untuk kita bertemu lagi pada majlis pada akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As, dan kita tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل